Hari saya bukan makin semangat, saya rasa apa berlaku kepada parti kita. Apa nak berlaku kepada parti kita yang kita sayang, yang sama-sama kita tubuhkan, yang sama-sama kita perjuangkan pada hari ini. Kita rasa apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang akan berlaku kepada parti kita? Setelah kita mempunyai sedikit kuasa, setelah kita hari ini menjadi kerajaan, kita rasa ke mana harus kita serahkan sebenarnya? Ketika kita dalam keadaan yang kita rasa cukup tertekan, kita mampu keluar. Ketika kita dalam keadaan yang susah, tanpa banyak ahli parlimen, kita mampu gerakkan. Apa jua aktiviti, apa jua gagasan, apa jua tekanan kita mampu selesaikan. Tetapi ketika hari ini masih ada lagi yang tak berani, nak datang pun tak berani. Takut dia ambil gambarnya bersama dengan kita. Dia tak bertanding pun. Betul? Nak datang sini pun takut. Ini ke yang kita lahirkan selama ini? Nak jadi pemimpin kena berani. Nak jadi pemimpin kena ada kekuatan. Kita lahir dari parti yang derita. Betul? Kita dengan semangat kekuatan kita. Betul? Dengan keberanian kita. Betul? Kita tinggalkan yang lama masuk yang baru, ada sebahagiannya. Betul? Dengan semangat nak pastikan bahawa keadilan terus mekar di negara kita. Betul?